用叶子和西瓜打头，哪一个比较痛？西瓜。错，答案是头比较痛。OK，第二个问题，离婚的主要原因是什么？不和。错，结婚。OK。Kalau korang nak lagi macam mana nak buat lawak in Mandarin, you guys can join KMC Classes. Mandarin Jokes Night 小泽学中文 pada 26 April 2025 pukul 7 malam sampai hingga 10.30 with Master 老师 Ken 老师。 KMC Class lah, you all boleh improve you all punya Mandarin dan juga you all punya jokes lah. Betul tak? I kelakarkan kau 老师